Ui, potong rambut. Panas sangat. Hey, lama ni Gafil lah. Darwin. Kau buat lasagna, Gafil lah jadi. Oh. Macam mana ni? Okay, semua. Okay. Kena slow down sikit. Tak ada masa dah tidur. But yet ada limit lah berapa boleh yang terlarat nak adap. Satu hari tu 145. Itu berapa? 145 yang kecil tu. Oh, demam tu. Serius. Lepas tu dah terus limitkan juga, slow down lah. Itu yang time awal-awal ke apa? First day tu paling teruk sini. Sebab bangun-bangun aku tengok orang ramai WhatsApp aku. Serius, time tu gak like literally right away demam. Kau bayangkan aku bangun aku masak sambil nangis tau. Tapi you look a lot better lah. Dia macam apa? Alah, just because of potong rambut dengan Itu nampak serabut. Ni okay. Apa beza? Sebab aku nak makan Shepherd's pie. Shepherd is lamb. Cottage is beef. Itu je different. Oh tu je. Expectation aku tinggi ni. Sudah. Kita aku diglis pakai Oh mana? baru keluar oven. Panas ya Allah. Jujur je lah. Kenapa? Sedap. Kau masak je kan. Purpose aku buat lasagna dengan ni is to make it without extra additive, so that kids pun makan like tak payah supervise. You can easily eat. It's okay. It's healthy. Healthier version. Yes. Mak-mak semua masuk list just because of anak dia orang suka. Happy with. Budak-budak suka lagi happy daripada adult. Budak macam ni kadang dia jujur. Yes. Itu yang best tu. Ramai support yang mendoakan kau lah. Itulah. Aduh, kadang-kadang aku tak nak baca buat aku sedih. Nah, aku yang edit video sedih. Aku rasa satu je benda yang membuatkan ini macam kurang sikit bagi aku. Mix veggie. Boleh, tu like traditionally nayak. Boleh? Dah ada lagi dua tu aku dah bakar kat sana. Satu je tu. Aku tak akan banyak lah. Again with the apple eyes. Second one. Ramai yang apa, yang cakap pasal kan time kau bercerita tu. Pasal aku cakap, are you okay? Walaupun benda simple. Aku personally kalau jadi host bersamamu. Dari mana? Itu just datang naturally je kat aku. Tak juga. Naturally you know what to ask. Kalau lagi satu tu aku dah makan. Kenyang. Kenyang. Wah, dua je dah kenyang. Aku dah jaga makan sekarang ni. Okay, thank you. Semoga murah rezeki. Semoga itu ini. Semoga bisnes bertambah maju.